Kek dan hutan Bang, kat sini ada jual hutan ke? Sini tak ada hutan kak. Sini ada kek lapis je. Oh, kek lapis ni semua Betul. ni. Sini apa yang best ni kat sini? Yang bestnya kita jual kek lapis version premium. Percent cheese. Oh, 100% cheese. Ni semua ni ada cheese lah ni. Betul, semua ada cheese. Kat sini ada berapa banyak flavor ni? Nampak banyak-banyak ni. Bawa 22 flavor. Oh, 22. Kadang-kadang 25 pun tak ada. Apa yang best seller kat sini? Kalau yang best seller kita lumut cheese. Dia rasa pandan, kaya cheese. Yang ni paddle pop, memang ramai budak suka lah. Macam es krim kan ni? Betul. Yang ni red velvet, chocodino, dia rasa dark chocolate, Sebastian. Oh, Kalau ni dia rasa burnt cheesecake, golden cempedak. cempedak Selalu dengar durian ke, strawberry ke, cempedak pun ada. Ada. Baru Malaysia sikit Macam tu bagilah yang best kat sini boleh? Boleh? Bagi free gift dua kak. Uish, Fazura. Walaupun Fazura dah tak ada, tapi nama saya ada. mana boleh letak nama saya ni bang kat sini? Lepas tu kita bagi mini fly. Oh, mini fly pun ada. Range harga dia RM3.50 sampai RM4.20. Ni ori Sarawak ni? Betul. Owner kita orang Sarawak. Okey, weh sedap ni. Terima kasih bang. Sama. So kedai dekat mana bang? Kalau kedai kita ada kafe kat Kota Baru Kelantan. Tapi untuk Shah Alam ni kita akan berada di Dataran Carnival Shah Alam daripada 13 hari bulan sampai 16 hari bulan November. Oh, okey lah. Macam tu saya makan dulu abang. Okey, terima kasih. Sedap ni nak tengok tekstur dia sedap. Terima kasih. Terima kasih.